Belia Sukan NGO dan Perpaduan Masyarakat Negeri Kelantan merangkap pengurusi Perbadanan Perpustakaan Awam Kelantan. Selamat datang. Semua diminta berdiri. Hadirin yang dimuliakan, kita akan terus dengan menyanyikan lagu Negaraku diikuti dengan lagu Selamat Sultan. Mohon dimuliakan. Dipersilakan duduk. Terima kasih. Hadirin yang dimuliakan, memulakan acara kita di persembahan pada pagi ini sebagai persembahan khas Timbalah, persembahan Dikir Barat daripada kumpulan Dikir dari Sekolah Menengah Wakaf Baru yang akan mempertaruhkan tukang karutnya Adam Sri Sukma manakala tuk juaranya Abid Aziz. Persilakan SMK Wakaf Baru, persembahan Dikir Barat. Dan untuk makluman hadirin sekalian, pasukan ini, kumpulan ini merupakan johan pertandingan Dikir Barat Hari Iqra dan Pesta Buku Darul Naim 2025.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berganding bahu sama memperkasa jalinan bersatu seia sekata
Saleh kasih, saleh budi, diperhamba bui saleh. Hos kapus sige ikhlas hati, hadirin sekalian. Mari sama meraihkan oh hari terbuka pustaka awal. Oh. Hai satu usaha kerajaan. Oh banyak makna dan kebaikan. Oh. Mencinta buku satu kebaikan, menambah ke ilmu, mencapai kejayaan. Oh, mari menuju ke perpustakaan, banyak pengetahuan, sangat membantu berikan panduan sumber ketenangan. Awe? Ya awe. Pakak mari pustaka. Hai, di mana-mana ada perpustaka pakak letak di hati kita. Oh lah, kena kasih, kena sayang, jadi asas hidup berjaya. Hei, sabit kata negeri Kelantan, tanah serendah sekebun bunga. Hai, budaya membaca jadi ke amalan supaya hidup aman sejahtera. Oh, banyak nambah ilmu pengetahuan. Mana nak cari kalau bukan pustaka? Sama perkasa, sehati sejiwa, cinta ke pustaka. Amal membaca, budaya kita terus dijaga. Pustaka tanah di dalam dada untuk masa depan kita, indahnya cita. Hai wahyu ye pertama Iqra diturunkan. Oh tuntut tem membaca seruan dari Tuhan. Hai pustaka di hatiku banyak tambah kebaikan. Oh banyak tambah ilmu dan juga pengetahuan. Hai pelbagai pilihan buku-buku cerita.
banyak membaca. Ini satu budaya. Ilmu di dada jadi asas utama. Oh, saya sangat bermakna waris maharga. Oh, saya sikap terbuka jadi lambe orang kita. Mari kita gi pustaka. Mari kita pakat membaca. Bawa anak bini dan keluarga. Masuk free tak kena bayar apa. Mari kita pakat membaca. Terbaca medan juga selesa. Sekali gi pasti nak gi semua. Setiap daerah dan juga desa, semua ada untuk rakyat jelata. Orang membaca pasti berjaya. Semua ilmu dia tahu belaka. Mari kita gi pustaka. Mari kita pakat membaca. Mari jadi rakyat berguna. Mari jadi bijaksana. Mari gi pustaka. Mari kita pakat membaca. Ala ewa bule teraju tiga. Oh, di pustaka banyak ilmu dan kemahiran. Sangat membantu untuk hidup ame berjaya. Oh, akhir kata ambono tinggal pesan. Sayangi pustaka, amanah kita bersama.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tepukan untuk Dikir Barat SMK Wakaf Baru. Terima kasih kepada Tok Juara yang hebat dan juga terima kasih Tukang Karut yang turut memeriahkan persembahan Dikir itu tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera hadirin yang dimuliakan. Bagi memulakan majlis perasmian Hari Terbuka Perpustakaan 2026, sama-sama kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa wa ilaihin nusyur. Kapal bermudik dari seberang, syarat muatan kayu meranti. Dari jauh dekat tuan-puan datang, kami di pustaka sentiasa menanti. Hari Terbuka Perpustakaan Negeri, pelbagai aktiviti penuh aneka. Ayuh membaca, pupuklah diri. Ilmu bertambah, minda terbuka. Bertongkat ukiran kayu semambu, semambu hitam penuh azimat. Perpustakaan tempat mencari ilmu, membaca itu jambatan maklumat. Yang berhormat Tuan Zamasari bin Muhammad, Pengerusi Jawatankuasa Belia Sukan NGO dan Perpadu Masyarakat Negeri Kelantan, merangkap Pengerusi Perbadanan Perpustakaan Awam Kelantan, Yang Maha Profesor Dr. Mazlan bin Ibrahim, Rektor College Universiti Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra, merangkap Ahli Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Kelantan, Yang Maha Puan Fatimah binti Muhammad Noor, Ketua Penolong Setiausaha Bahagian Perusahaan Korporat, yang berbahagia Encik Syamsul Bahrin bin Isa, Timbalan Ketua Jajahan Jeli, yang beramat berusaha Puan Diana Melati binti Muhammad, Pengarah Perbadanan Perpustakaan Awam Kelantan, yang berbahagia Encik Nurhalis bin Muhammad Noor, Pengarah Perbadanan Museum Negeri Kelantan, yang berbahagia ahli-ahli Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Kelantan, ketua-ketua jabatan semua peringkat negeri dan juga persekutuan, sekalian tetamu undangan khas para jemputan, hadirin adik-adik, para pelajar, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT di kesempatan pagi yang berbahagia, tanggal 20 Syaban 1447 Hijriah, bersamaan 8 Februari, kita berada di Perpustakaan Awam Negeri Kelantan untuk sama-sama
meraihkan Hari Terbuka Perpustakaan Awam Negeri Kelantan tahun 2026. Terima kasih. Adat berbahasa sampaikan pesan. Adab majlis sampaikan aluan. Seterusnya, majlis dengan penuh hormat mempersilakan Yang Maha Berusaha Puan Diana Melati binti Muhammad, Pengarah Perbadanan Perpustakaan Awam Kelantan untuk ucapan aluan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi syafi, bismillahi kafi, bismillahi muafi, bismillahillazi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa asmi syai'un fil ardi wa asmi bismillahillazi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Tuan Zamasyari bin Muhammad, Pengerusi Jawatan Kuasa Belia, Sukan NGO dan Perpaduan Masyarakat Negeri Kelantan, merangkap Pengerusi Perbadanan Perpustakaan Awam Kelantan. Yang berhormat Yang Berusaha Profesor Dr. Mazlan bin Ibrahim, Rektor Universiti Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra Kias. Yang Berusaha Encik Syamsul Bahrin bin Isa, Timbalan Pengerusi Jeli dan juga mantan Pengarah Perpustakaan Awam Negeri Kelantan. Yang Berusaha wakil-wakil daripada Ketua Pengarah Negara Malaysia, terima kasih kerana hadir bersama. Seterusnya yang dirahmati Allah, tuan-puan, hadirin hadirat sekalian. Saya mengangkat setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Taala kerana dengan izin, rahmat dan limpah kurnia-Nya kita semua diberi peluang untuk bersama-sama dalam majlis perasmian Hari Terbuka Perbadanan Perpustakaan Awam Kelantan sempena kempen Jom ke Perpustakaan, Perpustakaan di Hatiku bagi tahun 2026. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Tuan Zamasyari bin Muhammad di atas kesudian melapangkan masa untuk hadir merasmikan majlis perasmian Hari Terbuka PPAK pada pagi yang penuh bermakna ini. Saya juga ingin menzahirkan ucapan tahniah dan syabas kepada seluruh ahli jawatan kuasa yang bertunggul lumus membuat persiapan bagi menjayakan majlis pada hari ini. Bagi pihak Perbadanan Perpustakaan Awam Kelantan, saya juga ingin merakamkan ucapan selamat datang dan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua hadirin yang sudi meluangkan masa menghadiri Hari Terbuka Jom ke Perpustakaan di Hati. Yang berhormat para hadirin dan hadirat sekalian, pembuka acara Hari Terbuka PPAK pada pagi ini adalah bicara Datuk Mufti. Iqra' wahyu pertama untuk semua yang turut disaksikan secara langsung di Facebook Perpustakaan Awam Kelantan. Setinggi peragaan kepada Yang Berhormat Sahibu Samaha, Datuk Mufti Negeri Kelantan yang sudi hadir berkongsi wadah ilmu bagi menjayakan program pada hari ini. Penganjuran program Hari Terbuka ini adalah bertujuan untuk mendekatkan masyarakat dengan perpustakaan, memperkenalkan perkhidmatan serta kemudahan yang disediakan, di samping membuka ruang interaksi dua hala di antara pihak perpustakaan dan komunikasi setempat. Selaras dengan tema Jom ke Perpustakaan di Hatiku, PPAK berhasrat menjadikan perpustakaan sebagai sebuah ruang yang dekat di hati masyarakat, ruang yang mesra kondusif, inklusif dan relevan dengan keperluan semasa. Perpustakaan bukan sahaja berfungsi sebagai tempat membaca, malah sebagai pusat pembelajaran sepanjang hayat, pembangunan kemahiran, kreativiti dan moral, serta pembinaan sahsiah berteraskan nilai-nilai murni dan Islam. Dalam usaha kara itu, PPAK terus memperkukuh perkhidmatan dengan menambah baik kemudahan fizikal, memperluas koleksi bahan bacaan, serta memperkenalkan perkhidmatan digital yang membolehkan pengguna mengakses sumber maklumat secara lebih mudah dan fleksibel. Antara transformasi yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 adalah menaik taraf bas e-pustaka, mewujudkan zon rehlah interaktif dan membangunkan sistem koleksi Kelantan yang mana pengunjung boleh mengakses koleksi buku, jurnal, keratan akhbar, majalah seawal tahun 1931 yang jarang diperolehi di mana-mana tempat yang lain.
Yang berhormat hadirin sekalian, sehingga kini PPAK mengendalikan 44 rangkaian perpustakaan awam, iaitu 7 buah perpustakaan awam cawangan, 3 buah perpustakaan desa negeri dan termasuk 34 buah perpustakaan desa PNM yang menyediakan akses kepada ratusan ribu naskah bahan bacaan, merangkumi pelbagai bidang ilmu rujukan akademik, bahan kanak-kanak serta bahan keagamaan dan sumber digital. Berdasarkan rekod semasa, jumlah bahan bacaan fizikal yang boleh diakses adalah sebanyak 425,000 naskah. Selain daripada itu, koleksi fizikal PPAK turut menyediakan akses maklumat melalui portal U-Pustaka yang menawarkan lebih 1 juta judul koleksi digital termasuk e-buku, e-majalah, e-surat khabar, buku audio, e-journal dan pelbagai bahan digital lain. Platform ini menyediakan 22 pangkalan data digital untuk kegunaan umum, antaranya ialah e-law, EBSCO, Amarok, Island Ace, MiBooks, MyGuru, Okbi Buffet dan lain-lain lagi. Saya turut ingin merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada bahagian pengurusan teknologi maklumat, Pejabat Sekretariat Kerajaan Negeri Kelantan atas usaha memasukkan portal U-Pustaka ke dalam portal digital Kelantan. Hadirin yang dihormati, setiap tahun ribuan pengunjung memanfaatkan perkhidmatan pustaka PPAK yang melibatkan lawatan dan program jerayawara, pelajar sekolah, mahasiswa, pendidik serta masyarakat umum. Dan berdasarkan rekod statistik, jumlah pengunjung perpustakaan PPAK pada tahun 2024 adalah seramai 32,351 orang. Manakala pada tahun 2025 jumlah tersebut meningkat kepada 33,942 orang, iaitu peningkatan sebanyak 4.9%. Dari segi statistik pinjaman buku, termasuk peminjaman buku berkelompok, sebanyak 13,000 naskah telah direkodkan pada tahun 2024 dan meningkat kepada 16,428 naskah pada tahun 2025. Tuan-puan hadirin sekalian, pada hari ini akan dilancarkan kempen Jom ke Perpustakaan di Hati. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan penghargaan kepada Yang Berhormat Pengerusi Jawatankuasa Belia Sukan NGO dan Perpaduan Masyarakat Negeri Kelantan merangkap pengerusi PPAK yang amat komited menyokong kempen ini dan turut menyalurkan peruntukan kewangan bagi menjayakan kempen serta program-program anjuran PPAK. Kempen Jom ke Perpustakaan ini bermula pada hari ini termasuk di 7 perpustakaan awam cawangan dan 3 perpustakaan desa dan meletakkan sasaran tempoh selama 6 bulan dan penyertaan daripada pelbagai kelompok umur. Peserta boleh menebus hadiah menarik yang disediakan bernilai RM20,000 setelah mengumpul 10 stiker di kad keahlian eksklusif serta mendapati syarat-syarat yang telah ditetapkan. Selain itu, turut dilancarkan pada hari ini adalah Anugerah Kelatan Membaca 2026 yang sebelum ini dikenali sebagai program Keluargaku Keluarga Membaca KKM yang merupakan satu inisiatif PPAK yang telah dilaksanakan sejak tahun 2022. Dan sepanjang program Hari Terbuka ini, pelbagai aktiviti menarik dan bermanfaat telah disusun, antaranya pameran perkhidmatan perpustakaan, promosi keahlian perpustakaan, aktiviti literasi maklumat, aktiviti mewarna kanak-kanak, e-sport, supa-dupa, galeri inovasi, cabutan bertuah dan jualan lelong buku pre-love RM5 seplastik. Dan program ini turut melibatkan pernyataan hampir 20 agensi, antaranya JPN, YIK, KKM, KPD, NKK, MAIK, JPJ, KIAS, MPKB dan banyak lagi. Saya berharap agar para pengunjung dapat memanfaatkan peluang ini untuk mengenali dengan lebih dekat perkhidmatan PPAK serta menjadikan perpustakaan sebagai sebahagian daripada gaya hidup seharian. Hadirin yang dihormati, kejayaan penganjuran program Hari Terbuka ini adalah hasil kerjasama erat pelbagai pihak. Justru itu, saya sekali lagi merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Pengerusi Perbadanan Perpustakaan Kelantan, Yang Muhammad Zaman Syarif bin Muhammad atas sumbangan dan kesudian hadir dan seterusnya merasmikan program ini. Penghargaan juga ditujukan kepada seluruh jawatankuasa penganjur, rakan strategik, agensi terlibat serta warga kerja PPAK yang telah bertungkul lumus mencurahkan tenaga dan idea demi menjayakan program ini.
Sesungguhnya segala usaha ini amat kami hargai dan semoga ia menjadi amal kebajikan yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akhiri ucapan ini dengan memetik kata-kata daripada Yang Berhormat Sahibul Samahah Datuk Khairi Perba Mufti Negeri Kelantan sebentar tadi, iaitu membaca adalah kunci membuka pintu untuk kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Saya sudahi dengan sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Amat Berusaha Puan Diana Melati binti Muhammad, Pengarah Perbadanan Perpustakaan Awam Kelantan, di atas ucapan arwan itu tadi. Hadirin yang muliakan, selanjutnya marilah sama-sama kita mendengar ucapan perasmian yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Tuan Zamasari bin Muhammad, Pengerusi Jawatankuasa Belia Sukan NGO dan Perpaduan Masyarakat Negeri Kelantan, merangkap Pengerusi Perbadanan Perpustakaan Awam Kelantan. Dengan hormatnya, majlis berpersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih pengurusi majlis yang berusaha Profesor Dr. Mazlan bin Ibrahim, Rektor College Universiti Islam Antarabangsa Sultan Ismail Putra, merangkap Ahli Perbadanan Perpustakaan Awam Kelantan, yang berusaha Puan Fatimah binti Makno, Ketua Penolong Siasat Bahagian Perpustakaan Korporat, yang berusaha Encik Muhammad Samsul Bahrain bin Isa, Timbalan Ketua Jajahan Pejabat Tanah Jeli, yang merupakan mantan pengarah perpustakaan, yang berusaha Puan Diana Melati binti Muhammad, Pengarah Perbadanan Perpustakaan Awam Kelantan, ketua-ketua jabatan seluruh agensi persekutuan dan negeri, dan juga seluruh yang hadir pada pagi ini. Alhamdulillah, sama-sama kita menyiapkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala kerana memberi kesihatan, kelapangan kepada kita semua untuk berhimpun pada pagi ini dalam suasana penuh keberkatan bagi menjayakan program Hari Terbuka Perbadanan Perpustakaan Awam Kelantan sempena kempen Jom ke Perpustakaan, Perpustakaan di Hatiku. Sesungguhnya penganjuran program pada hari ini bukan sahaja mencerminkan komitmen PPAK dalam mendekatkan masyarakat dengan perpustakaan, malah membuktikan kesungguhan Kerajaan Negeri Kelantan dalam membudayakan ilmu sebagai teras kepada pembangunan negeri. Saya ingin merakamkan ucapan tahniah dan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak penganjur, warga kerja PPAK serta semua rakan strategik dan komuniti setempat yang telah berganding bahu dalam menjayakan program pada hari ini. Usaha ini amat penting ataupun bertepatan dengan dasar dan aspirasi Kerajaan Negeri Kelantan di bawah tema penghayatan membangun bersama Islam, iaitu membangunkan masyarakat yang seimbang dari sudut jasmani, intelektual dan juga rohani. Hadirin yang saya hormati, Islam meletakkan ilmu sebagai asas utama pembangunan insan dan tamadun. Dalam kerangka penghayatan membangun bersama Islam, ilmu bukan sekadar alat kemajuan, bahkan menjadi cahaya membimbing manusia ke arah kebenaran dan kesejahteraan. Perkara ini jelas sebagaimana wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Surah Al-Alaq ayat 1. Perintah membaca ini membuktikan bahawa proses pembinaan umat bermula dengan ilmu, kefahaman dan juga pencarian kebenaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut menegaskan kepentingan ilmu melalui sabdanya, menuntut ilmu itu adalah wajib ke atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Justru institusi perpustakaan bukan sekadar bangunan ataupun ruang fizikal, tetapi merupakan institusi dakwah ilmu, tempat penyemayan nilai
pembinaan akhlak dan juga pembentukan pemikiran masyarakat. Hadirin yang saya hormati, tema Jom ke Perpustakaan, Perpustakaan di Hatiku, membawa maksud yang amat mendalam. Ia menggambarkan bahawa perpustakaan perlu diletakkan dekat di hati masyarakat sebagai tempat yang mesra, terbuka, selamat dan bermanfaat untuk semua lapisan umur. Mungkin di sini saya nak berkongsi satu cerita di pagi tadi. Mungkin pengarah boleh ambil perhatian. Pagi tadi bila sebelum dalam persiapan untuk turun ke pejabat, anak saya seorang pelajar universiti yang sedang bercuti, dia mari bilik kata, "Abah minta duit." Kata, "Nak pergi mana?" "Nak pergi kafe, nak pergi buat assignment." Saya kata, "Buat apa tak pergi persakaiannya?" Soalan pertama dia tanya, "Ada aircon tak?" Itu soalan yang dia tanya. Jadi ada beberapa poin yang kita boleh ambil di sini. Pertama, maklumat ataupun pengetahuan masyarakat tentang wujudnya perpustakaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudahan yang ditawarkan. Jadi di sini saya ingin mencadangkan, ni pun idea baru ni, bukan tak ada teks ni. Saya ingin mencadangkan agar mungkin pengarah boleh buat kajian, kita mengadakan satu pilot project, kita cari mana-mana perpustakaan yang kita rasa sesuai untuk kita sediakan kemudahan bagi menarik remaja-remaja, pelajar-pelajar terutamanya. Mungkin kita boleh sediakan mesin kopi tu. Ada espresso ke, cappuccino ke, latte ke. Cuba buat kos dia. Kita start dulu satu projek di mana-mana perpustakaan. Jadi mungkin itu sebagai satu faktor penarik. Sebab budaya sekarang ni pelajar ataupun anak muda dia suka lepak dengan kafe dan sebagainya. Jadi kita kata kalau you pergi perpustakaan, baca buku boleh segelas ataupun secawan cappuccino ataupun latte. Mungkin boleh menarik anak-anak muda yang terutama yang kurang berkemampuan. Jadi kita mungkin saya cadangkan pengarah buat satu kajian untuk kita sediakan pilot project di salah satu perpustakaan, dan kalau kita tengok sambutan baik dengan kos yang kita mampu, dan mungkin kita boleh sebarkan ke seluruh perpustakaan di negeri Kelantan sebagai tarikan kepada anak-anak muda untuk mengunjungi perpustakaan. Di mana perpustakaan yang dimarahkan itu akan melahirkan masyarakat yang cintakan ilmu, berfikiran kritis dan matang, serta berpegang teguh kepada nilai-nilai Islam. Allah SWT berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 9. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Ayat ini jelas menunjukkan kelebihan golongan berilmu serta kepentingan institusi ilmu dalam membentuk masyarakat yang sejahtera, berdaya saing dan berakhlak mulia. Sebagaimana yang dimaklumkan oleh yang berusaha pengarah tadi, PPAK kini mengendalikan rangkaian perpustakaan awam dan desa di seluruh negeri Kelantan yang menyediakan akses kepada ratusan ribu bahan bacaan pelbagai ilmu, merujukan akademik, bahan kanak-kanak serta keagamaan dan juga sumber digital. Dalam ucapan tadi yang amat besar pengarah juga memaklumkan bahawa PPAK menyediakan lebih 425,000, maknanya hampir setengah juta naskah bahan bacaan fizikal. Selain pada itu, PPAK juga turut memperkasa pendigitalan melalui portal U Pustaka yang menawarkan lebih 1 juta koleksi digital, termasuk e-buku, e-majalah, e-surat khabar, buku audio dan juga e-journal. Platform ini yang menyediakan 22 pengkalan data digital untuk kegunaan umum sejajar dengan perkembangan teknologi dan keperluan masyarakat pada hari ini. Ini membuktikan bahawa perpustakaan hari ini bukan lagi terhad kepada rak buku. Telah berkembang sebagai hub ilmu digital yang menyokong pembelajaran sepanjang hayat. Statistik pengunjung, pinjaman dan aktiviti yang dilaksanakan oleh PPAK dan seluruh perpustakaan cawangan menunjukkan pencapaian yang memberangsangkan. Dan juga di mana budaya membaca semakin diterima masyarakat walaupun cabaran menghadapi perubahan gaya hidup digital. Jadi usaha-usaha mempromosi dan juga usaha-usaha menarik terutamanya anak-anak muda, golongan belia, remaja
untuk mengunjungi perpustakaan sama ada secara fizikal ataupun secara maya perlu dipertingkatkan dengan menyediakan ruang yang kondusif untuk minat dan juga keinginan mereka. Hadirin sekalian, dalam konteks pembangunan keluarga dan generasi muda pula, PPAK turut memainkan peranan penting melalui pelbagai program galakkan membaca, antaranya termasuk program Anugerah Kelantan Membaca yang sebelum ini dikenali sebagai program Keluargaku Keluarga Membaca, bertujuan menggalakkan budaya membaca bermula daripada institusi keluarga. Usaha ini selari dengan hasrat kerajaan negeri untuk melahirkan generasi berilmu, beradab dan berakhlak, seterusnya membentuk masyarakat madani yang berteraskan dalam Islam. Sebab itulah dalam Kelantan Future States 2033, antara satu bidang teras utama adalah melahirkan generasi anak muda kalis masa depan. Jadi untuk melahirkan generasi anak muda kalis masa depan, perlulah generasi yang berilmu, beradab dan berakhlak yang akan menjadi peneraju kepimpinan Kelantan pada masa hadapan. Program Hari Terbuka pada hari ini juga memperlihatkan pendekatan inklusif PPAK melalui penglibatan rakan strategik dan agensi pelbagai sektor termasuk pendidikan, kesihatan, kebajikan, keuangan dan juga perkhidmatan awam. Pendekatan ini menjadikan perpustakaan sebagai pusat komuniti setempat, bukan sahaja untuk membaca tetapi juga sebagai ruang pembelajaran, perkhidmatan dan juga interaksi masyarakat. Melalui penglibatan dan jalinan kerjasama strategik yang berterusan bersama pelbagai agensi kerajaan, institusi pendidikan, sektor kewangan serta pihak swasta seperti berbagai agensi yang telah disebut tadi, saya tidak berhasrat sebut sini, panjang dan banyak agensi-agensi yang terlibat, dan juga semua kerjasama institusi yang merentas bidang tadi menjadikan perpustakaan diperkasakan peranannya melalui melangkaui fungsi tradisional sebagai pusat penyimpanan dan juga rujukan bahan bacaan, maknanya sebagai pusat khidmat setempat. Perpustakaan dibangunkan sebagai sebuah hub komuniti dan ilmu yang holistik, inklusif serta berdaya saing, berfungsi sebagai platform pengusian pengetahuan, pembangunan kemahiran, pembelajaran sepanjang hayat dan juga pemerkasaan masyarakat setempat melalui pelaksanaan pelbagai program pendidikan, literasi maklumat, keuangan dan digital, khidmat kaunseling, aktiviti kesukarelawan serta inisiatif perpaduan masyarakat. Perpustakaan menjadi ruang interaksi sosial yang kondusif bagi semua lapisan masyarakat, merangkumi pelajar, belia, keluarga, warga emas dan juga golongan yang berkeperluan khas. Seiring dengan aspirasi pembangunan negeri dan negara, perpustakaan turut menyokong agenda pembinaan modal insan, pengukuhan nilai perpaduan, pemeliharaan identiti budaya dan juga agama, serta peningkatan kesejahteraan sosioekonomi masyarakat. Pendekatan kolaboratif ini menjadikan perpustakaan sebagai institusi dinamik yang relevan, responsif terhadap keperluan semasa dan berperanan penting dalam membentuk masyarakat berilmu dan juga berdaya tahan serta berintegriti. Hadirin yang dihormati sekalian, saya amat yakin insya-Allah dengan penganjuran program Hari Terbuka pada hari ini akan mendekatkan lagi masyarakat dengan perpustakaan, menarik minat kanak-kanak dan remaja untuk membaca serta menjadikan perpustakaan sebagai destinasi ilmu yang kondusif dan juga mesra keluarga. Sebab itulah saya difahamkan beberapa inisiatif telah dibuat di peringkat Perpustakaan Awam Kelantan bagi menyediakan ruang yang kondusif untuk semua pengunjung. Saya menyeru semua pihak, para pendidik, ibu bapa, pemimpin masyarakat dan seluruh lapisan masyarakat agar bersama-sama mengimarahkan perpustakaan dan menjadikan amalan membaca sebagai satu budaya hidup. Sesungguhnya pembangunan sebenar bukan hanya diukur melalui bangunan tinggi dan kemajuan fizikal, tetapi melalui pembangunan insan yang berilmu, berakhlak dan juga bertakwa, selaras dengan prinsip penghayatan membangun bersama Islam. Akhir kata, sekali lagi saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah menjayakan program Hari Terbuka PPAK kali ini.
semoga ini bukan kali pertama, insya-Allah akan dibuat pada tahun-tahun akan datang dengan lebih meriah lagi insya-Allah, dan mungkin boleh dilebarkan ke perpustakaan di daerah-daerah insya-Allah. Semoga usaha murni ini mendapat keberkatan Allah Taala dan memberikan manfaat yang berpanjangan kepada masyarakat serta negeri Kelantan Darul Naim. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan penuh sukacita merasmikan program Hari Terbuka PPAK sempena kempen Jom ke Perpustakaan di Hatiku. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Zamasari bin Muhammad, Esko Belia Sukan NGO Perpuluhan Masyarakat merangkap pengurusi Perbadanan Perpustakaan Awam Kelantan di atas ucapan perasmian. Dan selanjutnya kita bergerak ke gimit pelancaran, dan untuk ini majlis mempersilakan Yang Berbahagia Puan Pengarah untuk turut mempersilakan Yang Berhormat sekaligus dengan Yang Berbahagia Dr. Mazlan, Rektor KIAS untuk turut ke sebelah kanan ya untuk melangsungkan ketandaan pelancaran Hari Terbuka Perpustakaan Awam Kelantan 2026. Dengan Yang Berhormat akan melepaskan belon dengan menyentap ribbon khas yang telah disediakan. Dipersilakan. Mari kawan, kita membaca, mari silakan timba ilmu dengan. Dan seterusnya dipersilakan Yang Berhormat Kepentas bersama dengan Yang Berbahagia Puan Pengarah dan juga Yang Berbahagia Rektor KIAS Dr. Mazlan ke pentas untuk acara selanjutnya. Silakan. Pelancaran kempen Jom ke Perpustakaan di Hatiku, dan untuk ini majlis mempersilakan Yang Berhormat untuk menampal pelekat khas di replika kad ahli eksklusif sebagai simbolik pelancaran. Dan untuk makluman, kempen ini dilaksanakan di Perpustakaan Awam Kelantan dan semua Perpustakaan Awam Cawangan bermula 8 Februari, itu hari ini. Dan setiap peserta yang menyertai kempen ini akan menerima satu kad loyalty. Peserta yang memenuhi syarat pinjaman akan menerima satu cop pada kad, dan syarat perintaan terbuka kepada semua ahli berdaftar yang meminjam sebanyak 5 buah buku, dan peserta yang berjaya mengumpul 10 cop penuh dalam kad akan mendapat hadiah yang boleh ditebus di Perpustakaan Awam Kelantan. Sebanyak 1,000 hadiah yang bernilai RM20,000 disediakan untuk kempen kad ahli eksklusif yang kita sedang jalankan. Terima kasih. Dan seterusnya kita ke pelancaran Anugerah Kelantan Membaca 2026 di bawah program Keluargaku, Keluarga Membaca. Dan untuk ini majlis mempersilakan Yang Berhormat untuk menandatangani bod pelancaran sebagai simbolik pelancaran Anugerah Kelantan Membaca 2026. Anugerah Kelantan Membaca merupakan kesinambungan daripada program Keluargaku, Keluarga Membaca, dan program ini merupakan jurna kali diadakan pada tahun 2022 dengan kerjasama 45 buah DON di negeri Kelantan melalui Urusia Pembangunan Insan Negeri Kelantan dengan jumlah penyertaan 571 peserta. Dan peserta program KKM telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Bentara Kanan Ustaz Datuk Haji Ahmad Yaakob, Menteri Besar Kelantan pada waktu itu, dan telah menobatkan anugerah ikon membaca, anugerah keluarga membaca, anugerah keluarga sakinah, anugerah keluarga bestari, anugerah rakyat bestari, dan anugerah DON pilihan. Dan pada tahun 2026, beberapa anugerah baru diperkenalkan untuk menarik perhatian masyarakat dan juga kaki tangan kerajaan terhadap pentingnya membaca dan peranan sudut bacaan dalam memupuk budaya membaca. Antara anugerah yang baru diperkenal ialah Anugerah Perpustakaan Sekolah Yayasan Islam Kelantan, Anugerah Perpustakaan Sekolah Swasta, Anugerah Perpustakaan Tadika, Anugerah Perpustakaan Swasta, Anugerah Perpustakaan Jabatan Persekutuan, Anugerah Perpustakaan Jabatan Negeri, dan Anugerah Perpustakaan Masjid. Baiklah hadirin sekalian, kita terus ke penyerahan peralatan interaktif kepada Perpustakaan Awam Cawangan, dan untuk ini majlis mempersilakan Yang Berbahagia Puan Nurul Aidal binti Abdul Ghani selaku Ketua Bahagian Rangkaian untuk menerima penyerahan peralatan interaktif yang terdiri daripada Hanana tablet,
PlayStation PS5 dan Virtual Reality VR. Program interaktif ini merupakan usaha memperkasakan perkhidmatan perpustakaan di seluruh daerah selaras dengan perkembangan teknologi digital. Penyediaan peralatan ini bertujuan meningkatkan pengalaman pembelajaran, minat masyarakat terhadap budaya membaca serta menyokong aktiviti pendidikan yang lebih kreatif dan juga interaktif. Hadirin yang dimuliakan, kita terus kepada penyampaian anugerah dan sijil. Anugerah yang pertama ialah anugerah peminjam terbanyak bagi tahun 2025 untuk kategori warga emas. Yang pertama, penerimanya yang telah berjaya membaca 240 naskah buku. Pemenangnya ialah Sazali bin Hassan. Seterusnya, anugerah peminjam buku terbanyak kategori dewasa. Pemenangnya ialah yang telah meminjam 131 naskah buku. Ummi Nurul Husna binti Muhammad. Seterusnya, peminjam terbanyak kategori kanak-kanak dari Sekolah Rendah Kebangsaan Zainab 1 dipersilakan Nur Auni binti Muhammad Hafiz, 140 naskah. Dan dua lagi anugerah, iaitu anugerah pengunjung setia 2025 untuk kategori pengunjung setia lelaki. Pemenangnya ialah Muhammad Syahir Ammar bin Muhammad dan beliau akan diwakili oleh isterinya pada hari ini. Silakan. Dan seterusnya, pengunjung setia wanita, pemenangnya ialah Nordiana binti Azlan. Hadirin yang dihormati sekalian, kita teruskan lagi acara penyampaian bagi penerima sijil sekolah angkat. Terdapat 7 buah sekolah yang telah dipilih sebagai sekolah angkat di bawah program Perkhidmatan Perpustakaan Awam Negeri Kelantan. Dan yang pertama dipersilakan dari Mahat Sains Tok Guru. Bagi laluan. Yang kedua dipersilakan dari Ma'had Muhammadi lelaki. Yang seterusnya dipersilakan dari Ma'had Muhammadi perempuan. Penerima sijil sekolah angkat seterusnya dipersilakan Sekolah Kebangsaan Osman Talib 1. Pasir Mas Osman Talib. Seterusnya dipersilakan dari Sekolah Kebangsaan Kubang Cenok. Seterusnya dipersilakan Sekolah Kebangsaan Kadok
Penerima sijil sekolah angkat seterusnya dipersilakan dari College Vocational Pasir Mas. Seterusnya kita akan membuat penyampaian sijil penghargaan kepada rakan strategik di mana sebanyak 10 rakan strategik yang telah menyokong dan bekerjasama dalam menjalankan pelbagai aktiviti bersama dengan Persatuan Perpustakaan Awam Kelantan. Yang pertama, rakan strategik kita ialah Majlis Agama Islam Adat Istiadat Melayu Kelantan. Yang kedua, dipersilakan dari Yayasan Islam Kelantan. Seterusnya dipersilakan dari College Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra, Kias. Rektor sendiri menerima. Terima kasih, Kias. Seterusnya dipersilakan Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan. Dipersilakan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Kelantan. Silakan wakil. Dipersilakan dari Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur. Rakan strategik seterusnya dipersilakan Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit AKPK. AKPK, silakan. Seterusnya dipersilakan Ketua Wanita Ikram Kelantan. Rakan strategi berikutnya dipersilakan Persatuan Penulis Kelantan. Tuan Haji Abdul Hadi Yusof, dipersilakan. Dan rakan strategi berikutnya dipersilakan Pengerusi Kembara Sastra, Tuan Haji Mokhtar, silakan. Hadirin yang muliakan, terima kasih kepada Yang Berhormat di atas penyampaian beberapa anugerah sebentar itu tadi. Dan selanjutnya sebagai tanda kenangan terima kasih tidak terhingga pihak penganjur kepada Yang Berhormat Tuan Zamasari bin Muhammad yang sudi hadir menyempurnakan acara perasmian Hari Terbuka Perpustakaan Awam Kelantan 2026. Majlis mempersilakan Yang Berbahagia Puan Pengarah untuk menyampaikan cenderamata khas kepada Yang Berhormat. Dipersilakan. Yang Berhormat dipersilakan kembali untuk turun mengambil tempat duduk. Hadirin yang muliakan, dengan berakhir acara penyerahan beberapa anugerah dan sijil sebentar tadi, maka majlis perasmian sambutan Hari Terbuka Perpustakaan Awam Kelantan bagi tahun 2026 telah sampai ke penghujung. Dan sebelum kita melabuhkan tirai acara, sama-sama kita mendoakan doa yang akan dibaca oleh Saudara Muhammad Hanif bin Muhammad Junoh. Dengan hormatnya, dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma innaka khalaqul azim. Innaka sami'un alim. Innaka ghafurur rahim. Innaka rabbul arshil azim. Innaka barul jawadul karim. Allahumma ya Allah, pada pagi yang berkat lagi bersejarah ini, kami berhimpun bagi menjayakan program Hari Terbuka PPAK sempena kempen Jom ke Perpustakaan di hatiku. Kami menadah tangan dan bersyukur kehadrat-Mu di atas nikmat dan limpah kurnia-Mu yang tidak terhingga ke atas kami sehingga kami dapat hidup dengan aman, damai dan harmoni serta dapat melaksanakan tugas-tugas kami di muka bumi ini, dan kami memohon jadikanlah majlis kami ini majlis yang Engkau redai dan diberkati. Ya Latif, Ya Rahman, kurniakanlah kami taufik dan hidayah-Mu. Bimbinglah kami ke arah kejayaan, keamanan, kecemerlangan dan kesejahteraan di dalam penghidupan kami di dunia maupun di akhirat. Jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa, sentiasa mematuhi perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu. Ampunilah dosa dan keterlanjuran kami dan jadikanlah kami orang-orang yang berada di dalam keredaan-Mu jua. Ya Munzilal Barakat, berkatkanlah bumi bertuah ini. Jayakanlah segala usaha yang kami anjurkan ini untuk menjadikan kami pendakwah yang menyampaikan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan program hari ini akan dapat memberi manfaat kepada kami serta mempertingkatkan pengetahuan yang berkaitan dengan bidang tugas seharian kami di samping berkongsi pengalaman kami ini, Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah perpustakaan ini sebagai pusat ilmu yang bermanfaat, memupuk budaya membaca, menambah pengetahuan, membentuk akhlak yang mulia dan mendekatkan kami semua kepada nilai-nilai iman dan takwa. Ya Sattar, Ya Alim, kepadamu ya Allah kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan kami, pemimpin-pemimpin kami dan kepada semua yang terlibat pada program hari ini. Hindarkanlah negeri dan negara kami dari segala bahaya bencana. Tanamkanlah di hati kami sifat sabar, tabah dalam menghadapi ujian dan dugaan. Ya Allah, terimalah segala kerja dan khidmat bakti kami dengan sempurna dan dikira sebagai amal ibadah kami kepadamu jua. Kami juga memohon perlindungan darimu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan dari segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Kepadamu jua kami serah segala urusan kami. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana saqiyan wa la matrudan wa la mahruma. ربنا عليك توكلنا وإليك عنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Saudara Muhammad Hanif Mat Junuh di atas bacaan doa itu tadi. Hadirin yang berhormat sekalian, kita akan teruskan dengan sesi bergambar ya. Mohon kepada semua kekal di kerusi masing-masing dan sila pandang ke hadapan. Jurugambar berada di pentas. Silakan. Okey, semua senyum.